Adakah nas yang menyatakan haram makan binatang dua alam? Tidak ada. Berhubung dengan ni apa hukum wanita bersanggul? Banyak orang perempuan macam-macam. Sanggul unta. Mana ada unta negara kita? Saya berapa kali orang tanya soalan ni. Itu apa nama saudari Wardina tanya saya benda yang sama. Apa nama, saya tak tahu dia sanggul ke tak. Tapi yang pentingnya ialah, kalau tanya pendapat saya kata boleh bersanggul. Sanggul asli, bukan dia pergi cari sanggul tiruan bubuh. Saya tak lihat tu wasilat dia sambung rambut palsu. Tapi sanggul asli. Sebabnya dalam hadis Muslim, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Perempuan ni kata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si, afa anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang besar sanggulku. Adakah patut aku rongkaikan dia kerana nak mandi wajib? Nabi SAW kata, la, tak perlu, kata Nabi. Innama yakfiki an tahthi alaihi salasa hasayat, summa tufidi alaiki alma fatathuri. Cukuplah, Nabi kata, kau siram padanya 3 kali siram, gesek-gesek 3 kali tekat, dan kemudian kau siram diri kau, maka dengan itu engkau telah bersuci. Nabi simple lah. Kalau tanya ustaz fiqah kita, 6 hari tak suci. Tapi artinya wanita tu Nabi tak kata-kata kau jangan simpan sanggul. Cuma orang suka kaitkan tak boleh kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berhubung dengan Nabi kata sinfan la arahuma qat. Ini salah satunya, yang pertamanya Nabi kata unasun fi aidihim ka aznabil baqar, manusia yang pada tangannya ada macam cemeti. Tapi yang kedua Nabi kata nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumillat ru'usinna ka asmatil bukht. Nabi kata wanita berpakaian, bertelanjang, jalan, berlengang-lenggok, kepala mereka bagaikan bonggolan unta. Kepala mereka, Nabi mensifatkan tentang wanita tu, 2 ahli neraka tu, wanita Nabi sifatkan kesalahan mereka ialah pakaian tapi bertelanjang. Maksudnya pakai benda yang tak ada makna. Bukan tak ada makna, pakai yang mendedahkan diri, aurat pada orang, seakan macam bertelanjang. Berjalan berlengang-lenggok, yang ini menggoda orang. Ru'usihin ka asnimatul bukh. Bagi saya perkataan ini merujuk Nabi sifatkan mereka. Ciri yang kita nak tahu dia orang ni, kepalanya bonjol bagaikan bonjolan unta. Bukan kerana pakai sanggul tu salah, tapi ciri wanita yang berlengang-lenggok pada akhir zaman itu. Kalau dia kepala dia ada sanggul, tapi dia berpakaian tidak berlengang-lenggok dan dia tidak kasiatul ariyat, maka dia tak masuk dalam hadis ni.